Nak masuk bengkel tapi takut kena tipu. Macam mana nak buat? Tapi tak rasa pelik ke? Apa hal pula kita nak fikir orang nak tipu kita? Kalau kita memang jenis tak ambil tahu, mungkin pemain boleh fikir ini ada can nak makan. Biasa orang nak menipu ni, dia tak buat kat semua orang. Dia akan tengok juga mangsa dia. Tengok rambut juga, belah tepi, rambut kau sikat tengah. Tapi kalau kita jenis ambil tahu, pemain boleh kenal. Yang ni tak boleh makan. Untuk elakkan keadaan tu, tunjuk yang kita ni ambil tahu. Pemain ataupun bengkel, dia tak berani nak cuba-cuba. Ini contoh yang kita ambil tahu. Ada orang panggil job sheet, ada orang panggil job order. Lepas pemain checking kita punya kereta, pastikan ada benda ni. Masa pemain advice kita tentang hasil dia checking, kita dengar dan bagi banyak soalan. Itu boleh tunjuk yang kita ni ambil tahu. Kita dah clear semua dengan dia punya isu, dia punya masalah, dia punya solution, dia punya quotation harga. Baru kita sign, tanda kita setuju untuk proceed job tu. Dan yang terbaik sekali, jangan tukar-tukar bengkel. Bila kita regular, kita selalu datang, tak ada pemain ataupun tak ada bengkel yang berani nak tipu kita.